Mereka bukan tewas, mereka undi tak cukup ya. Adakah ia ada syarat kepada pimpinan Saudara, terpilih ataupun tidak dalam parti. Saya yang banyak melalui proses dalam parti, banyak kalah daripada menang. I'm still here. You know? So, maknanya tak usah pergi jauh lah kan. Saya yang banyak kali bertanding, lebih banyak kalah daripada menang. Okay? Dan I'm still here. Kalah bukan maksud terpinggir dan tersingkir. Kalah selama kamu terus berkhidmat, kamu terus setia dengan parti, ya, pimpinan tetap memberikan tempat kepada kamu. Jadi nama-nama besar, mungkin sebab dia menteri ke, timbalan menteri ke, sebab dia pimpinan utama, jadi masuk pemilihan parti mesti menang. Tak juga macam tu kan. Jadi keadaan bukan macam tu. Pemilihan parti ni dia dinamik, ya, dia melakukan proses penyegaran, refreshment dan sebagainya. Okey, ialah itu media yang tulis kata tim Rafizi kalah kan, dan segala macam. Saya semalam mengadakan pertemuan dengan Wabi Rafizi di pejabat dia semalam. Kami bincang tentang bagaimana untuk mengukuhkan terus peranan masing-masing kami dalam parti. Semalam saya ke pejabat Wabi Rafizi mengadakan perbincangan tertutup dengan beliau, dan kami bincang banyak perkembangan semasa dalam parti yang memberikan titik temu antara kami adalah pertama, komitmen kami yang berterusan untuk terus mengukuhkan parti. Kami anggap proses pemilihan ini sebagai satu proses demokrasi yang diizinkan dalam pelbagai parti. Parti ini parti reform, demokrasinya tak boleh mati. Kerana itu pemilihan adalah satu pesta demokrasi. Jadi kalau dah berlaku pemilihan, ada yang terpilih, ada yang tidak. Jadi saya tak mau bagi dikotomi orang Saifuddin, orang Rafizi seperti yang disebut oleh Perdana Menteri. Ini semua orang parti, orang Perdana Menteri, ya. Jadi saya pun mengikuti juga beberapa pandangan orang yang mula menyebut tentang idea bahawa sampai masanya saya membuat pengumuman dan sebagainya. Ya, saya masih lagi belum membuat apa-apa ketetapan ke arah itu. Siapa pun yang mengikuti tentang track record saya dalam parti tahu bahawa orang tak boleh question loyalty saya kepada parti. Orang tak boleh question tentang track record saya membangunkan parti. Sebab saya 14 tahun dalam usia parti 26 tahun, saya 14 tahun menjawat Sesat Agung. Ya, parti ini saya ikut sama dengan rakan-rakan pendiri yang lain, rakan-rakan pengasas yang lain. Daripada parti ini kosong, tak ada keupayaan, tak ada sokongan, tak ada pengaruh, kami tanamkan benih-benih itu dan hasilnya itu 26 tahun. Jadi saya menjadi sebahagian daripada itu. Orang macam saya ni yang lebih nostalgik, orang tua macam saya ni lebih nostalgik bila cakap tentang sejarah parti. Ya, saya cuma mengajak semua pendukung parti bahawa anggap proses pemilihan ini satu proses demokrasi yang segar. Kalau ada ketidakpuasan misalnya, saluran parti itu harus digunakan. Dan semalam bincangan saya dengan Rafizi berlaku dengan keadaan sangat kondusif. Kami mengambil pendekatan berterus terang. Kami ulangi ikrar kami untuk bergabung sebagai pimpinan dalam Parti Keadilan. Ya, ayat tu kena hati-hati ya. Saya kemudian bergabung dengan Tim Rafizi, panjang cerita pula kan. Saya kata bergabung di bawah platform Parti Keadilan. Saya kena preempt awal-awal tu. Dia bukan lagi kira. Ya, apa pun saya sebut tadi kan, apa pun kemuskilan, ketidakpuasan, ya, saluran parti adalah saluran terbaik. Dan besok Keadilan akan mengadakan mesyuarat khas MPP, ya, besok. Dan saya percaya itu platform yang akan digunakan untuk mereka menyampaikan pandangan mereka.